Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Farhan bin Muhammad Fadil. Nombor matrik saya 23D-23F2037. Hari ini kami akan membuat satu social eksperimen berkaitan tentang pembelajaran dalam talian, iaitu realiti ataupun fantasi. Jadinya, mari kita saksikan apakah pandangan orang awam. Okay, alright, dulu. Assalamualaikum bang. Ada masuk fee tak? Ada je. Alright, kami nak buat pertanyaan berkaitan dengan pendidikan dalam kajian. Boleh tak? Boleh. Okey. Alright, nama saya Muhammad Fadil bin Karim. Saya daripada Politeknik Nilai. Okey. Saya Ahmad Ibrahim Rahmat. Saya guru. Alright. Soalan yang pertama adalah berkaitan dengan bilakah pendidikan dalam talian ini mula popular? Okey, untuk agama saya, pendidikan talian bermula pada zaman 2020 macam tu, dalam zaman COVID-19. So, zaman tu kita semua tahu kita tak boleh nak keluar dari rumah, kita duduk quarantine kat rumah. Jadi mungkin dalam masa tu pelajar akan belajar secara online lah. Kebanyakan belajar dari online. Terima kasih bang. Okey, soalan yang kedua adalah berkaitan apakah kelebihan bila kita belajar secara dalam talian? Okey, untuk kelebihan pula bagi saya pertama sekali pasal gerakan belajar nak sekolah sebab kalau dulu dalam kerajaan talian kita tak perlu gerak ke sekolah. Misalkan macam pelajar lah, contoh ada pelajar tak ada ibu apa yang boleh transport diorang. Jadi kalau di rumah belajar sekolah pun dalam kelas. Kalau kedua pula bagi saya pasal creativity lah. So kalau kelas tak boleh macam kita tak boleh tunjuk pasal digital lah. Kalau online kan boleh video semua dan kita akan belajar lah. Terima kasih bang. Okey, kamera. Okey, Assalamualaikum bang. Boleh tak nak minta berapa minit untuk kami nak buat ni social eksperimen? Boleh? Boleh. Okey, hari ini kami ada buat social eksperimen berkaitan dengan tahulah pendapat orang luar berkaitan dengan pendidikan dalam talian, realiti atau fantasi. Boleh? Boleh. Okey, nama saya Muhammad Fadil bin Karim. Saya daripada Politeknik Nilai. Boleh perkenalkan nama diri bang? Okey, nama saya Ali Fazlan bin Fadil Anwar. Saya daripada Langkawi. Okey, saya datang sini hanya semata-mata untuk solat Jumaat. Okey. Terima kasih. Alright, soalan yang pertama adalah bilakah pendidikan dalam talian ini mula popular? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi pendidikan dalam talian ini mula popular di mana waktu tu zaman PKP kita panggil pada tahun 2020. Okey, di mana berlakunya virus COVID-19. Okey, semua sekolah pada waktu itu semua ditutup. Okey, jadi para guru ini tak dapat nak mengajar anak-anak murid mereka secara face to face, secara dekat lah di sekolah maupun di rumah, homeschool yang dipanggil. Jadi kerajaan memberi satu inisiatif kepada guru-guru, para guru untuk mengajar anak-anak murid mereka secara dalam talian di rumah masing-masing. Okey, jadi kat situ tak adalah berlaku isu untuk mengajar kan, tak adalah terhenti pelajaran di situ. Okey, dan kat situ juga kita dapat kita dapat belajar lah kita dapat belajar di mana kita dapat belajar bahawa walaupun apa-apa terjadi, kita tetap boleh belajar, cuma cara je berbeza. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum dan selamat malam bang. Okey, saya Muhammad Adam bin Hassan daripada semester 4. So di sini saya nak buat social eksperimen, tetapi saya nak abang kenalkan diri dulu. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Azhafar bin Muhammad Noor. Saya berumur 21 tahun. Ada lagi? Okey, so bang, saya nak tanya pendapat abang. Adakah pembelajaran atas talian ini masih relevan di antara kalangan pelajar? Okey, pada pendapat saya, dia ada kebaikan dan keburukan dia sendiri. Sebab yang pertama keburukan dia, kebaikan, kita mula pada kebaikan dululah. Kebaikan dia, pelajar akan lebih mudah untuk akses
info-info contoh macam pembelajaran apa-apa pun sekarang semua di atas tangan, betul. Okey, untuk keburukan pula, pengajar akan jadi lebih susah untuk memantau atau mengawal pelajar tersebut. So di sini apa yang boleh saya concludekan, adakah abang rasa pembelajaran atas talian ini realiti ataupun fantasi? Bagi saya realiti. Kalau ada orang cakap macam flow yang betul, kiranya ada susun ada sesuatu yang betul. So okey, itu sahaja social eksperimen kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat malam. So hari ini kita akan membuat social eksperimen tentang pembelajaran atas talian. Adakah ia masih relevan? Adakah ia realiti ataupun fantasi? So di sini saya bersama dengan seorang yang akan diinterview. Assalamualaikum bang, boleh tak abang kenalkan diri? Saya Muhammad Ahmad Ashraf bin Mahdi dari pelajar DKM. Okay, so berkaitan dengan social eksperimen saya nak tanya abang, adakah pembelajaran atas talian ini masih relevan di antara kalangan pelajar? Dan adakah abang rasa pembelajaran atas talian ini realiti ataupun fantasi? Berikan sebab abang. Bagi saya, pelajaran dalam talian ni adalah tidak relevan untuk zaman sekarang. Dulu mungkin relevan sebab kita ada virus kan, COVID-19 dulu. Sekarang dah boleh bersemuka, so tidak relevan. Dan benda tu sangat fantasi sebab pelajar boleh tidur time pensyarah mengajar. Dan benda tu sangat tidak memberi kesan kepada pelajar sebab diorang tak akan belajar betul-betul. Okay, so terima kasih di atas pandangan abang. So terima kasih banyak. Okay, sama-sama. Assalamualaikum bang. Oh, salam. Saya nak tanya soalan sikit, boleh bang? Boleh. Boleh Okey, soalan saya berbunyi. Okey. Apakah pandangan abang terhadap kebaikan penggunaan belajar atas talian? Okey, pada pendapat saya, kebaikan pendidikan untuk atas talian ni, kita boleh mendapat lebih banyak cara menggunakan digital yang terkini sekarang ni. Kita tahu generasi sekarang lemah dengan benda tu, and diorang akan terapkan dan ajar lebih banyak benda berkaitan pasal digital. Okey. So lagi satu, saya punya pandangan adalah di mana kalau kita susah untuk dapatkan jurnal ataupun bahan-bahan bacaan, kita boleh hanya download saja. Kita boleh download and kita tengok daripada phone saja. Okey. Itu saja. Okey bang, terima kasih banyak bang. Sama. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum bang. Salam. Saya nak tanya sikit, saya ada soalan. Okey. Soalan saya, bilakah pendidikan ataupun belajar secara online ni mula popular di kalangan pelajar-pelajar di seluruh dunia? Okey, pendapat saya pendidikan secara online ini mula popular pada start daripada PKP hari itulah, sebab orang tak boleh nak keluar kan. So budak-budak pun tak dapat nak pergi ke sekolah untuk belajar. So mereka adakan kelas secara online untuk belajar lah. So untuk diorang still belajar walaupun tak pergi ke sekolah. So mereka tak perlu ke sekolah disebabkan wabak yang berlaku pada waktu tersebut lah. Okey, Itu saja. Okey, terima kasih banyak bang. Okey. So saya akan bertanyakan salah seorang abang ni. So abang apa nama abang? Nama saya Ifan. So abang, apa pandangan abang tentang pembelajaran dalam talian? Pada pandangan saya, pembelajaran dalam talian ni saya tak berapa setuju lah. Bagi saya ada dua sebab lah. Yang pertama, sebab-sebabnya adalah dia, bagi saya, student akan kurang untuk susah untuk bagi tumpuan. Ini kerana sebab apabila dia kat rumah, dia senang terganggu oleh kawan-kawan. Itu bagi saya. Yang kedua adalah masalah talian. Apabila tidak semua student mempunyai talian yang bagus, sebab boleh yang kita cakap, tidak kat semua tempat mempunyai talian yang bagus. Okay, terima kasih. So jawapan abang sangat membantu untuk saya membuat social eksperimen. Terima kasih. So sekarang saya bersama dengan salah seorang abang lagi, abang yang kedua. So abang apa nama abang? Nama saya Abu, orang panggil Abu kat sini.
So sekarang saya nak tanya abang, apa pandangan abang tentang pembelajaran dalam talian? Pada pendapat saya sangat bersetuju kerana pembelajaran dalam talian ni fleksibel. Bila diorang pelajar ni boleh belajar di mana-mana saja, sama ada di rumah ataupun di luar. Dan dalam masa sama pelajar dapat menjimatkan kos kerana tidak perlu ulang alik daripada ke rumah ke kelas. Itu pada pendapat saya. Alright bang, terima kasih bang kerana memberi jawapan bang. Terima kasih. Secara konklusinya, pembelajaran dalam talian ni mempunyai kebaikan dan juga keburukan. Ia tidak mempunyai salah ataupun betul, tetapi bagaimana kita mengatasi ataupun menggunakan pembelajaran dalam talian ini. So itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.